Cumanya masalahnya saya tengok dekat sini lah, yang ni kena tukar lah ni, 0.3 am. Kalau ikut Suruhanjaya Tenaga, kalau domestik, maksudnya rumah ataupun kedai, dia maksima kena pakai 0.1 je. Kalau 0.3 ni ibarat kita pakai untuk kilang. Kalau industri tak apa 0.3. Kalau untuk rumah ataupun kedai-kedai biasa 0.1 je. So dia punya rate adalah tinggi sangat. So no, jadi tak ada isu lah nak tukar C32 ke C20 ke, dia pakai ni ikut spek lah. Okay. Untuk mencapai C10 ataupun 10N ni, spotlight ni lebih kurang dalam, boleh tambah dalam 10 biji lagi, 10 ataupun 10 biji lagi boleh tambah, bawah daripada 10 lah, 8 ataupun 9 biji lagi. So no problem lah. Okay. Cumanya untuk lampu macam ni untuk lampu apa? Lampu cyborg agak. Lampu cyborg ni cadangan saya sebenarnya kena pakai timer. Kalau pakai timer, kita tak perlu tunggu switch ni buka tutup. Maksudnya kalau kita set pukul 7 malam, contoh 7 malam, esok pagi tu dalam pukul 7 ataupun pukul 8 pagi dia terpadam sendiri. Maksudnya tak perlu staff datang kedai dulu tutup. So satu saya punya solution pakai timer. Yang kedua, yang ni memang kena tukar, tak ikut spek. Okay. Saya akan tunjuk dekat sini lah. Okay. Untuk ni maksima kepekaan PAB yang tadi lah saya tunjuk tu, dia punya maksima 0.1 je. Mana ada 0.3. 0.3 ni untuk industri, so kena tukar 0.1. Yang keduanya untuk lampu signboard tu pakai timer lah. Okay. Lepas tu untuk C32 tu, tengok dekat sini, C32 ni. Okay, ni tengok ni, fuse atau MCB size 30 atau 32, dia mesti guna litar gegelang baru dia boleh pakai. Itu pun saiz kabel 2.5. Kalau je jari dia kena pakai 4mm. So 32 tak boleh pakai, mesti ring skirt ataupun guna kabel 4mm. So apa yang saya kira tadi tu, kita dapat 1.25mm kan, tapi yang sebenar kita dapat 1.3. tak lari jauh lah, hampir relate lah. So penukaran ni 1.28. So penukaran untuk MCB C32 tak perlulah. Okay, terbaik. So job kita settle lah.